panorama Hillstay di Napoh, Kubang Pasu. Jadi pada petang ini bersama dengan kita saudara Wan Arif. Cik Wan, saya melihat background daripada Cik Wan sendiri, daripada banker, betul ya, boleh daripada manager bank, kemudian boleh ada niat nak buat satu produk pelancongan yang sebegini di Kubang Pasu ni. Macam mana? Yang sebetulnya tak ada perancangan pun nak buat pelancongan ni. Okey. Saya beli tanah ni dulu asalnya Kebun Getah. Niat mula-mula memang betul-betul nak buat pencawang saja. Pencawang telco ni. Okey. Kan untuk nak dapat income tambahan lah. Alright. Kononnya kita ni dah tak ada pencen. Lepas tu saya bersihkan kawasan Kebun Getah tu. Bila bersih tu dia jadi lain. Nampak elok, bila kita dah bersihkan sampai ke atas ni, kita nampak macam pemandangan dia tu memang menarik lah. Kita jarang ada lah pemandangan macam ni di kawasan Kubang Pasu ni. Okey. Kita nampak keseluruhan, boleh kata keseluruhan Kubang Pasu ni nampak sampai ke Alor. Difahamkan apa Gunung Raya di Langkawi pun nampak kalau kita berada di sini. InsyaAllah kalau hari cerah dia nampak Gunung Raya lah di belakang sayup-sayup pandangan ya. Oh, kalau saya lalulah tadi, bila saya sampai di sini saya tengok ada chalet, ada kemah dan sebagainya. Ini bukan calang-calang pada saya. Kalau tak mempunyai iltizam yang kuat, tak mampu untuk buat. Kita nak bawa naik kayu dan sebagainya pun jadi satu cabaran yang paling besar. Jadi mesti ada sesuatu ni yang pada saya kalau tak ada iltizam ni tak mungkin kita dapat ada dalam suasana yang macam ni. Okey, yang sebetulnya minat saya ni walaupun sebagai orang kata pengurus bank bank selama lebih 30 tahun lebih. Tapi minat saya ni lebih pada pertanian dan alam semula jadilah. Jadi niat tu kebun ni asal mula-mula untuk itulah saya kata sebagai tempat pencen, tempat rehat, buat usul kebun, tanam pokok sih. Ya. Jadi memang mencabar sikit bila pembangunan atas melibatkan bukit ni sebab kita nak mengangkut barangan tu ke atas kan. Macam kita nak buat rumah, chalet, kolam mandi, kita perlukan segala bahan binaan. Tak semua lori yang berani naik. Yang sebetulnya itu minat lah. Kalau tak minat, tak mampu buat. Melabur macam ni, rasa tak jadi. Minat dan sokongan lah daripada keluarga kan. Saya nampak ni satu pelaburan yang besar di sini. Bukan kecil-kecil lah ni. Dia bukan kata buat satu chalet syok-syok macam tu aja. Sebab dia yang saya nampak di sini ada pelbagai, ada apa nama dia panggil chalet dan ada ya kemudahan, ada surau yang lengkap dan sebagainya untuk sesiapa yang berminat untuk nak rasa suasana berada di atas bukit dalam suasana yang saya kira suasana barulah dalam dunia kita pada hari ini berada. Yalah, kalau kita nak ke Cameron Highland tu lainlah cerita. Tetapi di tempat kita dalam suasana yang macam ni, yang boleh kita katakan orang muda sebut healing apa semua kan, berada di sini bukan mudah lah.